Sebut nama masalah lah ni kan. Satu dua hak perempuan tu, hak dia orang buat dalam Facebook tu, hak macam-macam kan, yang kata saya tak mau Nabi saya tak suka Nabi saya perangai macam suami saya perangai macam Nabi Muhammad. Kita buat keluar fatwa tentang dia ada boleh. Satu orang boleh kata macam tu. Ini pun nak kena bincang panjang ni. Satu orang perempuan, tak kira lelaki ke perempuan, kata macam tu di dalam Facebook. Tengok, tak masuklah berapa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam yang rambut apa tu, saya pun tak tahu. Perkara yang membabitkan kemaslahatan awam, yang ni kita selaraskan kalau boleh lah, untuk kebaikan awam. Saya buat contoh macam ni baru ni lah. Bila Covid nak tutup masjid, kita bagi selaras lah. Tidak susah, ada pergi mayang masjid, ada tak pergi mayang masjid. Lepas tu hak mayang masjid tu kena pula awak balik. Ini dah ada isu lain. Perkara yang membabitkan isu-isu hak mana kerajaan nak buat kerurusan, yang ni bolehlah kita bincang untuk selaras. Kalau tidak kerajaan susah nak buat kerurusan. Misalnya yang membabitkan, bila tanya jenis-jenis bahan halal dan haram ni, bahan-bahan ni, ialah kerajaan ambil lah satu qaul. Kalau dia kata yang ni tak dapat cap halal, yang ni dia tak bagi, itu urusan kerajaan. Ijtihad. Tetapi yang penting dalam fatwa apa? Mufti ni, bukan saya mufti, tuan-tuan juga bila tuan-tuan keluar pandangan hukum, hak belah diri kita tu kita amal hak payah sikit. Tapi hak nak bagi ke orang tu, bagi hak mudah sikit lah. Ustaz Fawaz tahu lah bab ni. Hak amal kepada kita tu bagi, kalau boleh cari hak warak sikit lah. Hak kita tau. Kalau tidak kita longgak. Tapi hak nak bagi ke orang tu, bagi ruang. Dalam dunia ni, mazhab Syafi'i bukan tak bagus, mesti bagus. Kalau orang tanya saya antara 4 mazhab ni, dari segi ranking tinggi, saya ingat saya bubuh mazhab Syafi'i ya. Bukan kata nak tafdil dan mazhab lain, di sudut dia punya, dia blend tau. Ada ra'yu sikit, ada dalil punya, ada ni. Tapi itu pun ikut bab. Kalau tanya orang Malik, dia kata Imam Malik bagus. Setengah tu orang kata mazhab Malik mazhab ahli hadis. Tapi kalau kita tengok mazhab Malik, dia kan ahli hadis, ahli ra'i, ahli hadis, dicampur. Dalam masalah undang-undang bagus, dalam masalah masalah juri tak juri dalam hukum, ini mazhab Malik. Semua mazhab ada kekuatannya. Mazhab Hanbali dengan kekuatannya. Tapi semua mazhab-mazhab, kalau ikut dalam sejarah Islam, mazhab yang paling kuat adalah mazhab apa? Banyak kali Hanafiyah. Sejarah Abbasiyah Muhammad Hasan Al-Syaibani. Osmaniyah mazhab Hanafi. Tu saya dah sebut qiraat yang kita baca tu apa? Hafs an Asim ni, dari segi level kekuatan qiraat tu dia bukan lebih pada orang lain pun. Tapi oleh kerana itu pilihan Osmaniyah. Sebab tu orang di Maghrib Warash qiraat mereka. Mazhab Malik terus ada, mazhab Syafi'i terus ada, walaupun Osmaniyah ada. Jadi dunia berkembang, isu-isu berbagai-bagai, isu yang kita tak pernah dengar ni, cerita dulu ni. Dulu mana ada, dulu orang nak cerita wali ni angkat nikah di sini, pergi dia tak ada masa angkat nikah ada, lepas tu tak, dia muncul masa angkat nikah tapi dia tempat lain kerana dia adalah wali. Cerita-cerita macam tu dulu. Sekarang tak lah. Sekarang dia boleh muncul tu video kan, memang dia ada dalam video tu dia. Nak kena bincang nikah melalui video telekonferensi ni boleh ke tak? Baru ni Sahibus Samahah Datuk Mufti Pulau Pinang sebut dalam forum, baru ni saya tertarik lah juga. Kadang-kadang nak kena nilai kitab-kitab ni kata. Dia kata dia pergi di Indonesia, dia jumpa orang kata dia ni wali, dia tak muncul sebab subuh dia semayang di sini, sagi Aisyah tu pergi semayang di Masjidil Haram. Subuh tadi dia tak mai, dia pergi semayang Masjidil Haram. Orang tengok Masya Allah wali. Tapi kalau kita fikir panjang sikit,
Waktu kita menjadi haram kan sama. Tapi dulu orang kata dia tadi orang jumpa Jumaat dia sana, habis Jumaat dia main tambat lembu di kampung dah. Sana lari dengan kita berapa jam. Zaman tak ada. Maka kita pun tak petikai, kita bukan nak petikai kita dulu. Kita pun tak kata apalah, tapi bila zaman berkembang kita kena akur lah. Macamlah juga isu sebahagian kitab dulu menyebut bahawasanya wanita mungkin boleh mengandung sampai 4 tahun. Dari segi saintifiknya tak mungkin. Tersukarlah kalau tiba-tiba satu orang wanita lahir anak. Anak siapa? Anak bekas suami saya yang mati 4 tahun lepas. Kacau kita. Ada dalam kitab. Dia sikit Ustaz Mabah dia baca kitab. Jadi ini semua memerlukan fatwa tu merujuk juga kepada perkembangan moden yang ada. Dengan menghormati kesajanaan. Tidaklah kita angkat satu tu untuk menyatakan ulama tu tak terpakai kerana boleh bagi pendapat macam tak. Kita tak kata. Mereka tetap al-a'immatul ajilla, imam-imam yang mulia. Bahkan kita rasa kita hormat mereka, mengharapkan di akhirat jumpa dengan mereka di atas kesalehan mereka dan sumbangan yang mereka beri. Tapi dalam bab itu kita tak tarjih pandangan mereka tu. Orang kita ni dia ada satu penyakit. Oh, kalau hang tak terima pendapat dia, hang pandai daripada dia. Dia buat style tu pula dah. Awak hampa lebih pandai daripada Imam Ahmad lagi. Hampa lebih pandai daripada Imam Syafi'i lagi. Dia bukan soal itu. Soal kita ada konteks. Ini saya dah sebut Syekh Mustafa Zarqa sebut Al-Madqa Al-Fiqhi Al-Am. Dia kata apa? Ada qaul yang dhaif pada satu zaman, dia kuat pada zaman yang lain. Dia kuat pada satu zaman, dia dhaif pada zaman yang lain. Sebab keadaan berubah, tuntutan berubah. Fatwa juga demikian. Kalau kadang-kadang bukan semua fatwa kita dah keluarkan, tapi bila kita nak jawab kat orang kampung, janganlah kita bagi jawab, terutama bila kita rakam ni video macam ni. Ambil lah potongan tu, tengok ustaz-ustaz dia boleh kata benda-benda bertentangan dengan fakta. Yang kuat agama dah tengok tak apalah, dia salah satu. Tapi yang anti tengok dapat kat sebut nama masalah lah ni kan. Satu dua hak perempuan tu, hak dia buat dalam Facebook tu, hak macam-macam kan. Yang kata saya tak mau Nabi saya tak suka Nabi saya perangai macam suami saya perangai macam Nabi Muhammad. Kita buat keluar fatwa tentang dia ada boleh. Oh, satu orang boleh kata macam tu. Ini pun nak kena bincang panjang ni. Satu orang perempuan, tak kira lelaki ke perempuan, kata macam tu di dalam Facebook. Tengok, tak masuklah berapa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam yang rambut apa tu, saya pun tak tahu. Dan ini nak kena, kita juga nak kena imbangi supaya kita tahu keluar pandangan-pandangan yang pelik, yang mungkin dalam kitab dulu sebut tapi dia tak boleh, tak relevan. Ini yang kadang-kadang kita khilaf dalam benda-benda ni. Ini ada qaul jumhur kata, mungkin jumhur pada satu zaman dia kuat, mungkin qaul jumhur tu pada zaman yang lain dia tidak kuat. Jadi inspirasi saya tanya, saya harapkan fatwa kita dapat menyelesaikan masalah umat. Tapi dia tak bolehlah kerana nak tasahul tu keluar pada dalil. Dia mesti berpaksi atas dalil. Di atas dalil tu ada dalil yang memberikan keluasan. Lagi mana keluasan tu dalil bagi, kita ambil keluasan tu. Tak bolehlah kita fatwa dalil memang tak ada, bercanggah dengan dalil tapi orang nak. Saya masih ingat, ini tak apalah rakam pun. Satu masa saya pernah menyertai, dijemput untuk satu sisi perbincangan rasmi ni, bincang tentang sutra. Kesimpulan yang saya ingat, pasal saya bukan pakar, pakar-pakar yang apa panggil tu, kain-kain baju batik kita ni, terutama yang dari Kelantan, walaupun murah, memang sutra. Sutra ni ada hak mahal, ada hak murah, hak terputih-putih. Lihat tu dia murah, mungkin kita beli RM70-80 lah. Tapi dia sutra, dia daripada ulat. Maksudnya dia daripada ulat sutra. Bila UPM bentangkan semua, saya tanya, memang sutra-sutra.
Cuma pasal murah, dia ada yang mahal, ada yang murah. Kata kalau sutera tak boleh pakai pengurusi tu, dia masih hidup, saya tak sebut nama dia. Dia kata tak boleh keluar dengan akusan ni. Kalau kita sebut kacau, peniaga-peniaga kita nanti rugi di orang Islam. Saya kata tak, saya tak mau awak keluar sampai aku sudah. Tak tahulah, sampai sekarang saya tak tengok dia awak keluar. Sebab apa? Takut. Saya kata dia tak rugi, kain tu dia boleh jual kepada orang bukan Islam, boleh buat benda-benda yang lain. Kalau kata tak boleh buat benda-benda lain yang haram, dia lelaki pakai, orang perempuan boleh pakai. Tapi dia kata atas alasan kita memudahkan, jangan payahkan. Pasal pengharaman sutera jelas. Ini kalau siapa tengok ni, dia nak bangkang pandangan ni, tak apa, dia pergi buat kajian balik. Kok dia kata mungkin kajian hari tu tak betul. Tapi saya bukan kaji, pihak tu yang bentang kan. Saya hanya mula-mula saya sendiri pakai tu baju batik tu. Selepas majlis tu saya tak pakai. Saya pergi beli batik yang di, tak boleh sebut lah. Dah beli batik ni lah, yang di supermarket yang licin-licin sikit ni, yang kain sutera. Kita ada ingat tak, RM70 sutera mana. Tapi dia tak mahu keluarkan atas alasan kita tak boleh buat keluar fatwa yang merugikan peniaga. Saya ingat perkataan dia. So tak boleh lah macam tu. Maksudnya walaupun ada keluasan, tapi tak boleh lah berpisah daripada dalil. Wallahu a'lam.